Alhamdulillah kita dah siap bubur apa kita punya kalang-kalang tu kan, untuk ayam nak tidur tu kan. Sambil-sambil tu tadi ambil rebung tadi ni, kait cepedak 2 biji sak buat cucuk lapak. So ambil rebung bagi kat ni sebelah, bagi kita ambil tak tanya tak apa, salah mampu duduk apa siang-siang tadi ni. So kita tengok ni tu penuh tu, tak ada nak cuci-cuci sebab kita dah buat kerja lagi. Nak tarik-tarik ikutkan bukan nak tak mau tengok tu lemah, tapi terpaksa lah, biar dulu kan. Kita pelan-pelan lah tarik balik nak cuci tu kan. So, tengok kita bubur kayu-kayu gailang ni. Ni kemas lah, nampak tak? Satu-satu. Paku kita pakai paku yang bukan paku ni, kita pakai besi tu, jadikan paku. So bila bubuh kalang tu cantik lah. Sebab ni kita dah settle habis dah atas tu. Kita nak start masuk kayu panjang lah ke atas. Ni dah start ambil lah. Nampak tak? Kayu panjang memang pakai saiz-saiz ni lah. So kayu panjang kita akan bubuh ke atas nanti penuh lah, full. Padat ni rasanya dalam dekat 1 batang ada rasanya, dekat 1 batang kayu panjang. So sambil-sambil tu batu kita dah collect sebelum kita dah ikat tu kan. Tengok burung tu duduk main, syok pakat main. Alhamdulillah lah ayam tak terjunan telaga. Dia main kat tepi, dia dah tahu kan kat dalam tu dalam. Nampak tak? Relax lah sambil duduk makan-makan rumput tu. So ok, ni kita punya ni kayu panjang nanti. Nampak kita dah test salah satu. Yang atas dah penuh lah, semua penuh lah. Ni nak start masuk ni. Rasanya dekat 100 batang. Kalau tak ada pun dekat lah kan. Sebab kayu banyak, kena pakai padat ni. Satu padat semua. Jangan bagi ada renggang. Renggang boleh lah, tapi sikit-sikit ok lah. Lepas tu kita nak kena start ambil jerami lah. Kat sini pakai jerami lah. Kalau negara tu depa ada rumput depa tu kan. So kat kita sini kita pakai jerami pun ok, tak ada masalah. Nanti jerami tu bawa balik dulu. Tunggu padi ambil mesin ambil padi dulu. Nanti kita ambil jerami tu bawa balik, buang 2-3 guni. Kita start lah korek untuk dapatkan tanah yang betul-betul ada macam betul-betul clay lah, tak? Jadi macam clay kan. Baru naik, tuang-tuang kat atas, plaster lah atas. Bumbu kita plaster pakai tanah. Semua bancuh dengan apa jerami tu. And then nanti baru kita akan masukkan rumput. Mudah-mudahan insyaAllah ni masuk kayu-kayu panjang ni tu. Sebab kayu-kayu ni pun nak boleh sebatang-sebatang. Lepas tu nak kupas kulit apa semua ni perlu ketekunan lah. Memang kena rajin betul lah. Maksudnya kena semangat betul lah kan. Kena semangat betul. Slow and steady lah. Tapi sekali-sekali ambil ni, kalau sebatang ni dah sekat hari ni nak boleh selesai dia ni, bawa balik. Lepas tu nak buang kulit dia satu-satu, nak potong kan. Ni yang kena betul-betul semangat ni. Kalau sanggup lah, tak ramai orang sanggup. So yang ni nantilah kita pelan-pelan untuk, bukan nak dekor ni lah, kita akan tambat tu kita nak cari terah juga. Sebab kat sini kita tak buat kayu lah. So ayam akan tidur kat atas ni straight semua. Belah sana dia akan masuk sebelah sana. So kat sini akan kosongkan sebab tempat transit ayam akan duduk kat tepi dinding. Ni akan jadi dinding lah, dinding. Sebab ni store kan, store. Ni tak siap lagi lah, nanti kita dah ikat full, nanti kita dah start buat pintu apa semua kan. Ok, so kat sini kita akan bagi dia tinggi sikit lah. Nanti kita akan buka tepi lah untuk nak tambat kayu. Semua kena tambat ni, tak boleh main-main sebab ni kayu berat. Kayu-kayu ni kalau jatuh, Allah, mudah-mudahan InsyaAllah kita buat kemas lah. So kita paku dengan betul-betul, kita nak tambat betul-betul lah. Tak boleh main-main, ini berat ni, ya Allah. Kat 50 kilo, sebatang 3-40 kilo ada. Yang bawah-bawah ni semua kayu besar ni, nampak tak? Alhamdulillah. Sampai tahap ni Alhamdulillah dah sonok lah. Rasa macam berbaloi lah kan, baloi lah. Yang ni kita lupakan dulu, nanti kita memang nak robohkan ni. Kita akan buat satu perkampungan kat sini nanti. Konsep nantilah tengok kita buat. Memang klasik je lah.
So kita settlekan yang ni dulu untuk ayam dulu.